Assalamualaikum, welcome back to my new video. So hari ni tak di intro, kita terus masuk ke produk yang kita nak review hari ni. So hari ni aku nak review sikit pasal DJI Osmo Action 2 aku ni. So actually ni model lama gila, dah ni model second generation. Ini adalah satu-satunya model yang korang boleh cabut dan buka. Korang nampak sih kat bahagian ni dia ada magnet. So actually korang boleh pisahkan jadi dua. So hari ni aku nak tunjuk lah apa yang ada dalam DJI Osmo Action 2 ni. So let's go guys. So kita tengok rupa luaran dulu. So actually korang boleh pisahkan dia jadi dua. This one the best function yang tak ada dekat camera action lain. So korang boleh bawa ni sahaja, ataupun tapi korang kena bawa ni lah, dia punya kepala ni. Yang ni tak boleh sebab dia hanya badan saja. Yang ni je ada kamera. So kalau korang nak lifetime battery yang lebih, korang kena gabung macam tu lah. Tapi kalau korang macam nak buat vlog sendiri, bawa ni je, insyaAllah dah cukup lah. Tapi macam biasa kalau kecil, capacity battery dia memang tak tahan lama lah. Kalau korang rakam, maybe boleh tahan. Kalau terus pakai je, tak tutup. Aku pernah try almost 30 minutes lebih lah. Itu kalau korang pakai 4K lah. Tapi kalau korang just pakai 1080p, dia boleh go longer lah. Lepas tu kalau korang attachkan dia, korang boleh dapat at least 1 hour something lah, lebih lah. Kalau terus pakai kalau macam korang pakai sekejap baru tutup, so dia memang tahan lama lah. So jom kita tengok dekat bahagian dalam, kat luar dia dulu lah. Okay. So kita dibekalkan dengan charger type C. Lepas tu dekat ni korang ada magnetic point. Kat sini korang boleh kalau korang ada, dia akan bagi sekali dengan join ni. So korang boleh lekatkan dia macam tu. Nampak? See? So korang boleh pakai. Yang ni dia tak bagi sekali lah. Just join ni je. Yang ni jangan hilang. Kalau hilang memang korang takkan jumpa dah. So yang ni korang boleh asing lah. Ini aku beli kat Shopee tak sampai RM5 pun. Dia boleh floating atas air. So amat function lah. Korang boleh pegang macam tu. So kita buka dulu yang ni. Magnetic dia sangat kuat Lepas tu apa lagi? Okay, kat belakang ni korang boleh tambah SD card slot lah. Ni korang boleh tambah. Lepas tu casing ni pun, casing ni dia bagi daripada DJI juga, DJI. Tapi kalau korang nak pakai satu blok ni, kalau korang nak buat aktiviti yang melibatkan air, kalau just pakai yang ni je boleh masuk dalam air. Yang ni je, main body yang ada kamera. Tapi kalau korang nak masuk, nak lebih tahan lama, korang nak pakai dua-dua ni macam ni, korang kena beli lagi satu casing dah. Aku tak beli lagi sebab aku biasa pakai yang satu ni je. Tak sempat lagi nak beli yang satu untuk satu body punya. Yang tu baru korang boleh bawa selam. So sekarang ni jom kita try tengok bahagian dalam dia pula macam mana. So satu lagi, kalau korang boleh nampak kat sini. Okay, korang boleh nampak kat sini dia ada dua paparan lah. Satu dekat bahagian depan ni main, satu lagi kat belakang. Belakang ni korang jangan risau, dia takkan senang tertouch sebab dia, kalau korang nak access, korang kena swipe baru korang boleh access. Kalau tak, dia akan lock. So tak adalah mengganggu korang punya aktiviti. And then seterusnya, kat bahagian skrin ni just pakai LCD biasa saja, tapi still terang. Bawah cahaya matahari semua tak ada masalah. So dekat bahagian atas ada tunjuk bateri. Yang ni dia ada tunjuk korang punya, korang nampak? Tu dia. Korang boleh nampak dia ada tunjuk korang punya berapa lagi capacity yang boleh. Kalau korang tengok contoh korang tukar dia kepada paling tinggi, kita boleh record 4K dengan nisbah 4, nisbah 3 lah, dengan 50 frame rate. So korang tengok terus dia akan jadi sikit lah sebab korang nak pakai gig yang besar. So maknanya korang still boleh record dalam masa 25 minit menggunakan 4K. So kalau korang pakai 1080p, so dia boleh lagi lama lah. Itu je lah. And then dekat bahagian bawah ni dia akan tulis sama ada korang pakai resolution berapa. So korang boleh tengok lah, aku tengah pakai 4K ni. So korang macam tak suka, korang boleh tukar lah. Kalau cara nak korang nak tukar, korang just swipe je daripada bawah ke atas. Lepas tu korang slide. Korang boleh pilih frame rate dia dengan korang punya resolution. And then dekat bahagian bawah ni ada fungsi zoom. Korang tekan lama, lepas tu korang just slide je macam tu. Dia boleh sampai 4 kali zoom. Ya, macam tu.
And then kalau korang start kat belah kanan, dekat sini korang boleh pilih lah. Korang nak wide biasa saja, ataupun korang nak wide sikit, ataupun korang nak ultra wide. Lepas tu kalau biasanya aku akan pilih wide atau ultra wide lah, sebab kita nak lebih besar dia punya paparan tu. Lebih dia dia cover semua apa yang ada kat belakang kita, termasuk diri kita sendiri. So korang tengah confirm je. Tak nak pula. Okay. Lepas tu slide belah kiri ni dia akan ni antara video yang aku record lah menggunakan phone aku ni. Kau boleh nampak? Nampak tu. Dia punya video actually sangat nice Nanti aku akan selitkan juga lah video dalam YouTube ni. So korang boleh tengok lah dia punya quality macam mana. Lepas tu kat bahagian atas ni kalau korang tekan, dia akan paparkan semua yang korang record, semua. Atas ni total lah berapa video yang korang dah ada. So aku ada 163. Actually banyak lagi, tapi aku dah pindahkan dekat tempat lain sebab dalam ni aku tak letak pun micro lagi, tak beli lagi. Lepas tu kalau korang nak delete, korang just tekan je dekat bahagian atas ni. So korang pilih. Saya tekan ni, kalau tekan atas ni, korang buang. Kalau tak nak, just pangkal je. And then korang back. Okay, lepas tu dekat bahagian atas ni pula korang boleh, kalau korang swipe daripada sini, korang swipe ni, korang boleh tengok gambar, boleh tengok apa yang ada dalam micro SD korang. Ini setting di mana korang boleh sekejap aku fokuskan untuk korang. Dia ada voice control, ada vibration notification, lepas tu ada snapshot, ada wireless connection, video compression, lepas tu ada sound, ada grid. Grid ni macam yang line-line tu lah bagi korang nak tahu center kat center. Tapi benda tu actually tak function aku rasa dalam ni sebab paparan dia kecil dan korang takkan tengok pun. Lepas tu ada anti-flicker, ada auto stop. Kalau korang punya phone, korang punya kamera ni tiba-tiba panas, dia akan stop, lepas tu dia akan record balik. Tapi dia akan ambil masa lah, sebab dia bagi sejuk dulu. Lepas tu korang boleh just adjust untuk satu je, maknanya paparan dekat skrin depan ni je, korang tak nak belakang, so boleh buat juga. Lepas tu screen off when record, maknanya time korang record tu, maknanya kalau korang buat POV ke ataupun naik motor kan, korang boleh dah tekan record, so dia akan off lah. So dia akan jimatkan sikit bateri. Lepas tu ada auto power off, ada LED. Yang ni kalau korang nak aware lah sama ada korang tengah record atau tak. Macam aku tak pasang. Lepas tu ada macro lens detection, ada horizontal. Ini kalau korang nak calibrate balik dia punya sistem dalam ni. And then korang boleh juga pakai untuk live stream. And aku tak rasa yang okay pakai kamera ni sebab aku tak pernah try lagi. Tapi dia ada beberapa yang boleh buat lah, macam Facebook dengan beberapa app yang tak commercial sangat. Lepas tu ada language, factory reset dan tu je lah. So kalau korang swipe ke tepi, ada promote. Promote ni kalau korang tekan, dia akan macam korang boleh lebih macam profesional lah. Korang punya gaya tu. Buat tu. Tapi tak banyak beza sangat pun. So aku tak biasa pakai sangat. And then yang ni orientation lock. Maknanya kalau korang record horizontal, dia akan lock horizontal. Kalau korang vertical lah. Kalau korang tak lock, dia akan, kalau korang gerak macam ni, dia akan kalau dia akan terus ni lah. Dia macam kalau dia horizontal akan jadi vertical jadi horizontal. Lepas tu yang ni korang boleh adjust dia punya brightness. Sebiasa aku dalam 60-70 pun dah terang dah. And then voice command ni aku tak pakai. So tu je lah. Lepas tu dia ada speaker, dia ada mic lah. Mic dengan speaker. Ni speaker dia dengan mic tepi-tepi ni. So berapa aku dapat time beli ni? Actually aku beli hari tu berapa tak sampai dalam 500 lebih lah. So antara gadget yang korang akan dapat sekali bila korang beli ni, aku tunjuk korang aku off dulu. Satu adalah dia punya magnetic mount ni. Yang ni korang jangan hilangkan sebab dia sangat penting. Dia ibarat connecting daripada device-device yang korang ada. Tools-tools macam ni untuk korang connectkan dengan korang punya DJI Action Osmo tu.
So jangan hilangkan. See? Sangat kuat gila. Korang tak ada masalah. Aku dah try ride motor apa semua, berlari semua dengan risau memang. Okay, seterusnya dia akan bagi korang headband ni. Ni kau boleh pakai kat kepala lah. Aku just tunjuk tutorial je. Satu, bila kau nak pakai ni, korang tak boleh pakai dengan casing dia tau. Dia takkan muat. Dia takkan masuk sebab casing dia tebal. Dia akan tersangkut dekat bahagian ni. Ni. So korang kena buka, pakai macam tu. Korang tak boleh nak pakai dua. Korang boleh pakai satu je. Satu, single body camera saja. Kalau korang nak buat POV, guna headband kepala ni. Tapi jangan risau, memang waterproof lah. Aku dah try dah. Rendam apa semua tak ada masalah. Cumanya jangka bateri dia lah. So dia akan tak tahan lama sangat lah. Kalau nak buat sekejap-sekejap tak ada masalah. Okay, so yang ni settle. So lepas tu satu lagi barang yang dia akan bagi. Yang ni pun nice juga. Ini kalau korang nak buat macam body cam. Ini korang sangkut kat leher korang. Lepas tu korang boleh adjust dia kat sini. Lepas tu korang ambil juga. Yang ni boleh pakai dua. Memang tak ada masalah kalau nak pakai dua. Dekat je. Memang kuat gila. Korang tengok tak jatuh. Serius. Memang dia punya ni kuat gila. Kuat gila. Ini korang boleh pakai dua lah. Tapi aku biasa selesa orang pakai satu je. Korang, memang nice jadi body cam. Orang pun kadang tak perasan. Memang nice yang ni. Yang ni macam pakai motor kan. Korang boleh pakai ni. Tapi yang ni korang kena sambungkan dengan connector dia. Yang ni sebab tu kata penting. Ini sambungkan kat sini. Terus korang boleh pakai untuk sambungkan dengan ni. So korang boleh buat ala-ala POV naik motor kan. Nanti aku tunjuk korang video dia. Memang cantik. Yang ni aku beli dekat Shopee pun dalam RM5-6 je. Murah. Aksesori lain yang aku beli kat Shopee, dia punya bag lah. Bag dia ni memang kemas, cantik. Memang apa orang kata, susah nak kena toreh sangat calah. Ada logo Action 2. Ada ni lagi, dia punya hand carry. Lepas tu dekat dalam dia korang boleh letak semua barang-barang korang. Memang muat gila. Memang muat. So ada tempat ni ada charger lah. Itu aku tak boleh tunjuk lah. So tu je daripada aku. Kalau korang berminat dengan DJI Action ni, aku akan letakkan link kat bawah. Tapi kalau tak ada, aku akan letakkan link DJI jugalah. So korang support lah beli. Aku akan letak video lah dekat akhir video ni. Aku akan letak beberapa video yang aku record pakai DJI ni. So kalau korang suka, jangan lupa check out dekat beg kuning. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum. 有牛肉、胡椒的香味儿，有而不腻。怀远夜市和观光夜市是银川市的最主要的两个夜市。其中这个怀远夜市因为它周围的大学比较多，所以来这里光顾的好多都是学生。那这里的美食呢更大众化一些，所以相对比较便宜一点。Tengah test. So berapa pukul 10 hari ni? 7 jugalah. Okey lah. Tiket kalau masuk, kalau kita ada IC RM48. Kalau korang claim untuk birthday, free lah masuk. So ingatkan nak claim 2, tapi dapat seorang je sebab semalam last. Sedih juga 30 hari saja. So boleh lah sebab dapat tengok panda ni kan. Panda pun free, dia tak charge. So okay, thank you Zul Negara. So ciao, let's go.